This is part 2, making what? Scrap. Scrap? Scrap. You did that. Tadi yang korang ada cicak. Cicak. Jika agak kita orang nampak. Tadi dekat sini, dekat sini ada 2 ekor. So dekat sana pun ada 2. Kat sana ada 1 ekor. So macam, oh my god. Why you using that? Okay, now kita boleh cuba scrap. Korang ambil sikit-sikit je, jangan ambil banyak-banyak. Part 2 for scrub. Ni dah buat part 2 lah. Ni dah buat part 2. Dah. Kita letak kat kaki dulu. Saya suka start dengan kaki. Tapi korang boleh buat macam mana-mana dah. So, Dia jarang cakap English. Orang cakap dia jarang juga nak cakap Melayu sebab dia speaking. that is not a speaker. It's not speaker. Speaker is like that. Sikit je dulu. Nah, kita nak letak kat kaki. Itu mak saya. Berada di belakang itu. Nampak tak? Tak nampak? Tak apa. Apa awak? Mana? Tu mak saya. Mana dia? Aku tak nampak aku tu mak saya. Cakap abang. Mama. Awak. Apalah. Satu dah ni. Dah habis dah. So, kita rinse. Nanti saya edit sikit sebab nampak betul. Tapak kaki tu buat lah. Betik. Tapak kaki tu. Sekejap saya nak pergi tandas. Nak pergi tandas. Sudah celah tu. Nak pergi tandas sekejap. So, Apa ni dia beri tadi pergi tandas? sorry. Scrap kan kena lama. I want it. Ya. Oh, okey, jap Manda buat lama. Ya dah pasti. Hemeh. Pastikan pasirnya halus tau. Ni dah buat pasal halus tu. Ni dekat tepi-tepi ni. Lama berangan lama. Lama Dia dapat accessory tu. No. Saya nak buat lama-lama Dah pun. buat lama-lama penuh nanti. I will edit it. For sure. Tolong. Kaki. No. Thanks. So, boleh buat punya. Saya nak tunggu ni lama. So guys, you know what? I'm going to go for a swim guys. Korang buat scrub ni, kulit korang akan jadi lembut tau. Ada scrub untuk bibir, ada macam-macam scrub lah. So, I think that is just for today. So, bye!